Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Saya rasa macam tak selesa pula bila di atas restroom ni saya suka berjalan. Sebabnya kebanyakan bila saya statik dekat situ, yang dekat belakang tu main lah. Main telefon, main WhatsApp, main Facebook. Lepas tu dia ada grup lagi WhatsApp, grup gosip dia. Apalah penceramah pagi hari ni, bosan ni je. Main WhatsApp dekat belakang tu. Okey, sebelum saya mulakan saya punya talk hari ni, saya nak tanya dekat sini berapa ramai kaki tangan guru? Semua guru? Tak ada daripada kementerian ada? Daripada kementerian? Daripada Jabatan Pendidikan? Ada juga kan? Daripada PPD? Ada juga kan? Saya nak cerita sikit, guru ni begitu dekat di hati saya. Kenapa? Sebabnya mak dan ayah saya seorang guru. So, saya adalah anak cikgu. Dan last position untuk ayah saya, pegawai pendidikan daerah Sabak Bernam. Tapi anak-anak dia seorang pun tak ada jadi cikgu. Saya tak tahu kenapa. Ada yang jadi PTD, ada yang jadi doktor. Saya kerja dekat MCMC. Ada lagi yang belajar engineering. Tak ada seorang pun mewakili cikgu. Tetapi kebanyakan keluarga saya adalah keluarga daripada keluarga cikgu. Kalau sebelah mak saya, semua orang cikgu. Saya tak tahu, zaman dulu, cikgu ni kira orang kata safe job lah. Ada pencen, lepas tu kalau kerja sampai pukul 1 balik. Tapi kadang-kadang saya dengar sekarang ni bebanan guru dah bertambah. Kena write kertas lah, masuk sistem lah. Saya dengar keluhan mak saya dulu, masa sebelum dia berpencen tu, dia kena key-in sistem. Sekarang ni result murid semua dalam sistem. Ada lagi ke? Ada lagi ya? That's why lah cikgu dah tak boleh kerja daripada pukul 8 sampai pukul 1. Kena extend. Kadang-kadang kerja tu bawa balik rumah. Betul kan? Itu tak masuk lagi nak write buku, nak menghadap parent, mesyuarat PIBG, macam-macam mesyuarat lah. Kelas tambahan lagi. Saya faham lah kesusahan guru sekarang ni. Okey, sebelum saya mulakan, biarkan saya memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Muhammad Helmi bin Muhammad Hanafiah. Saya penolong pengarah di bahagian penguatkuasaan Pejabat Wilayah Tengah. Pejabat Wilayah Tengah ni dia merangkumi 3 negeri ya. Negeri Sembilan, Selangor, KL dan satu lagi wilayah Persekutuan Putrajaya. So saya ni kira abang long kawasan lah. Mana-mana orang nak masuk kawasan saya, kalau ada kes, kena through Pejabat Wilayah Tengah. So hari ini pula saya sebenarnya menggantikan seorang pegawai advokasi. Saya bukan buat advokasi tapi saya pegawai penguatkuasaan. Ataupun / pegawai penyiasat / pegawai diberi kuasa. Banyak jawatan saya. Nampak tak kat situ? Banyak gaji saya tu. Tapi gaji satu je, nama jawatan banyak. Betul puan Okey, dekat sini saya tak nak biarkan topik saya yang saya akan present ni dalam keadaan bosan. So saya akan pastikan tuan-tuan dan puan-puan semua celik. Jangan main telefon. Sebab saya akan ceritakan kes-kes yang saya handle di MCMC. That's why kita lancarkan kempen Klik dengan Bijak ni supaya kita punya volunteer ni dapat sampaikan kepada murid-murid, dapat sampaikan kepada guru-guru lain yang tidak dapat hadir. Sorry ya, mic ni boleh slow sikit tak? Saya rasa kuat sangat lah. Kuat sangat cikgu pun yang nak tidur kat belakang tu pun terjaga. Maybe suara saya pun kuat sebab saya ni pegawai penyiasat. Bukannya saya ni cikgu tari menari. Maybe slow sikit. Takkanlah pegawai penyiasat nak tanya lembut-lembut, adakah awak bersalah? Mampus tak mengaku. Slow sikit kan volume mic ni? Saya mic. Tak payah mic, letih pula saya nak menjerit. Boleh slow sikit tak? Tak boleh slow-slow? Paling slow dah ni. Saya kena jauhkan sikit lah. Tadi awal-awal pengarah saya dekat office dia dah cakap, Helmi, you jangan jerit-jerit lah. Diorang bukan suspek. Diorang just cikgu biasa je. Tetapi, kes yang saya nak share ni melibatkan penjawat awam, bos-bos besar kerajaan, badan beruniform, cikgu sekolah, doktor, pilot, semua ada. Saya nak share sikit.
Bersama saya, lupa. Bersama saya hari ini kita ada penolong pengarah Encik Ahmad Arifin. Dia rakan sekerja saya lah. Bila menyerbu rumah orang tu saya sekali dengan dia lah. Takkanlah saya pergi seorang-seorang kan. Okey, lepas saja saya bagi talk ni kita akan ada sedikit quiz. Kita nak bagi hadiah kepada 10 orang pemenang terbaik yang boleh jawab soalan yang saya akan bagi ceramah pada hari inilah. So, bila nak melibatkan cikgu ni, saya relatekan dengan satu kes. Okey, sebelum tu saya bentangkan dulu akta yang kita kuasakan di bawah MCMC. MCMC ni bukan makanan bukan juga binatang. Tetapi MCMC merupakan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia yang menguatkuasakan undang-undang di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta POS 2012 dan juga Digital Signature Act. Akta Tanda Tangan Digital 1997. So ingat tu cikgu, kejap lagi saya nak tanya. So, satu lagi Akta Perdagangan Strategik 2012, betul 2010, sorry. Maaf Puan Pengarah. Okey, kita ada kuatkuasakan 4 akta di bawah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia. Hari ini saya akan sentuh sikit-sikit lah sebab petang ni kita ada lagi New Media punya chapter, so dia akan sentuh lebih kepada Akta Komunikasi dan Multimedia. So Akta Komunikasi dan Multimedia, kita ada 4 buah akta yang kita kuatkuasakan. So, kebanyakan kes yang kita terima adalah kes di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 di mana Section 233. Baru-baru ni saya ada terima kes di mana pelajar sekolah 15 tahun umur dia. Tapi dia dah biasalah dekat sekolah dia bertempat di Skincan, tapi sekolah saya tak nak bagi tahu, rahsia. Bertempat di Skincan, sahabat bernam. Seorang pengadu tu datang bersama parent dia, ibu bapa dia sekolah Cina. Dia cakap gambar anak dia, gambar lucah anak dia telah disebar. Macam mana boleh sebar saya tanya? Dia cakap dia couple, boyfriend, girlfriend. Biasa sekarang ni semua ada WhatsApp kan, ada telefon. Anak-anak kita pun kita bagi telefon. Even though anak saya yang tak sampai umur 2 tahun pun saya bagi tablet, nak tengok Upin Ipin. Itu biasa sekarang ni. Sebab parent mampu untuk beli benda tu. Sekarang ni benda tu bukan beribu pun, ratus-ratus kita dapat beli. So berbaik kepada kes tadi, student tu belajarlah. And then dia tahulah siapa yang sebarkan gambar lucah dia sebab dia bagi pada boyfriend dia. And then dia nak minta kita ambil tindakan. Yes, kita boleh ambil tindakan, tapi tuan kena ingat. Bila kita ambil tindakan, pelajar sekolah, macam mana masa depan dia? Inilah program advokasi MCMC ni kita bagi kepada cikgu supaya cikgu boleh terangkan dia punya implikasi kepada seorang student. Bila gambar lucah tu tersebar, bukan kepada orang luar, kepada kawan-kawan yang berada di sekolah tersebut. Macam mana student perempuan tu nak teruskan kehidupan dia? Mak bapak dia datang, tolonglah tuan, anak saya dah buat silap. Dia dah bagi gambar lucah. Saya pun, kita terpaksa tengoklah. Memang kerja saya dekat MCMC tu, tengok gambar lucah lah yang telah disebarkan. Tuan-tuan gelak lah. Hari-hari tuan-tuan kerja duk mengajar, saya duk tengok gambar lucah. Hari-hari. Tak kira melalui email, melalui video. Sekarang kita ada apps Tumblr. Begitu banyak gambar lucah sekarang ni. Tapi biasa kita ambil kes yang lokal punya. Maksudnya bukan overseas punya lah. Kita ambil juga, tapi yang local tu priority sebab pengadu datang walk in kepada kita yang kata gambar anak dia dah tersebar. Saya cakap, boleh kita buat serbuan semua nanti, tuan nak naik mahkamah, setuju ke? Dia kata, bolehlah, saya boleh naik mahkamah, saya sanggup turun. Tapi bila kita buat serbuan, sebab dia tak tahu, serbuan MCMC buat ni, kita datang dengan batalion kita. Sekali datang 15 orang masuk satu rumah tu. Masa tu macam mana? Bila orang kampung tahu kita buat serbuan tu, satu kampung, satu Skincan tu tahu, anak dia ni menyebarkan gambar lucah. Bila you dah tahu macam tu, you all, yang parent pun nak tengok juga, mana gambar lucah tu?
makin tersebar. Dia kata, okey, contohlah anak Cik Fairul. Anak Cik Fairul ni, dia gambar lucah. Mana gambar lucah tu? Kita tengok, kita kena tengok ni. Dah, mana pengadu nak letak muka, mana bapak pengadu nak letak muka. At the end, bila kita dah buat serbuan, kita buat rampasan, dia datang balik kita, tuan, saya nak tarik balik kes. Mana boleh tarik kes? Senang-senang ke? Kita dah set up apa semua, kita dah cari semua suspek ni, tiba-tiba nak tarik kes. Saya kesian lah tuan, bapak dia sanggup nak bayar saya ni 10,000, janji boleh tutup kes. Tapi kita dah buat serbuan, polis dah tahu, nanti DPP nak decide benda ni nak naik court. Dia pun cakap, saya tak ambil pun duit tu. Saya kesian masa depan budak lelaki tu. Tuan-tuan bayangkan, pelajar-pelajar sekolah sekarang ni nak share gambar lucah, memang senang je melalui WhatsApp. Tuan-tuan tahu tak, bila tuan-tuan dah hantar satu gambar dan gambar tu tersebar, kita dah tak boleh block. Tahu tak? Berapa ramai datang MCMC nak block gambar lucah. Tak boleh, sebabnya bila once gambar tu disebarkan dan gambar-gambar tu telah masuk dalam phone tuan-tuan, takkan saya nak rampas berapa ribu. Banyak telefon saya nak rampas. Logik tak dekat situ? Tuan faham tak konsep dia? Bila gambar tersebar, and then dah masuk dalam telefon tuan-tuan, benda tu tak boleh ditarik balik. Cuma yang kita boleh debat, kita buat daripada hasil sumber tu daripada mana? Sumber penyebaran tu daripada mana? Yang itu kita tangkap. Macam baru-baru ni, ingat tak yang soalan periksaan tersebar? Dia punya link daripada cikgu ni. Banyak tau. Bukan sikit-sikit orang kita nak cari. That's why bila saya minta tuan-tuan dan puan-puan nasihat pada anak-anak murid semua, supaya pastikan gambar-gambar lucah tu janganlah duduk main tangkap-tangkap. Satu lagi kes, ada juga kes yang berkaitan dia just tangkap. Tapi dia bukan niat dia untuk menyebarkan gambar peribadi dia, tapi telefon dia hilang. Bila telefon hilang, whether you like it or not, dalam tu semua orang boleh buka, tengok. Itu yang upload dekat Tumblr, lepas tu reblock, bila dah reblock tersebar lagi. Siapa kat sini yang tahu penggunaan Tumblr? Satu. Berapa ramai? Seorang je, daripada cikgu orang ramai ni, seorang je. Dua. Lagi? Sebab saya nak tahu ancaman baru kepada media baru sekarang ni Tumblr. Sangat sukar dibendung. Seorang dah upload, reblock, repost, reblock, repost. Copy lagi. Dua orang aja. Tahu? So saya terangkan sikit penggunaan Tumblr, aplikasi Tumblr. Aplikasi Tumblr ni, dia same like Facebook, media sosial punya apps lah. Tetapi dalam tu, banyak sangat gambar-gambar lucah. Bukan yang outside-nya, yang Malaysia punya. Kebanyakan 60% yang bertudung. Tak kira lah budak sekolah menengah, remaja, orang tua, semua ada dalam tu. Balik ni install Tumblr. Saya tak tahulah tuan. Kalau satu gambar lucah, seorang pengadu, let's say gambar lucah dia ada 10, bila masuk dalam Tumblr, beratus jadi. Macam-macam page. Macam mana nak block tu? Kita boleh block, kita tak masalah. Yang Tumblr ni, link tu, kita boleh block. Tapi bila dah terlampau banyak, kita block, dia masuk. Kita block, dia masuk. Ibarat macam tutup air lah. Tutup air, kepala paip bocor lagi. Tutup balik. Berapa banyak? Habis MCMC tak ada kerja lain. Tengok gambar lucah je, tutup gambar lucah. That's why sebelum perkara-perkara macam ni terjadi, saya minta cikgu-cikgu nasihatkan kepada murid-murid yang berada di sekolah. Itulah tujuan kita buat program advokasi ni, untuk memastikan murid-murid klik dengan bijak. Ini panjang lebar ni, slide tak bergerak ni. Okey. Saya share lagi kes berkaitan dengan penjawat awam. Semua penjawat awam kan?
Baru-baru ni ada satu kes di KL, Batu Cave. Seorang cikgu, kita pergi datang sekolah dia, kita jumpa pengetua, kita buat serbuan. Cikgu, tuan pengetua tu, kita panggil tuan, kita terpaksa tangkap salah seorang daripada kaki tangan pihak tuan lah berkenaan dengan hasutan. Saya ada rasa simpati sebab cikgu ni, dia role model kepada murid-murid dekat sekolah. Takkanlah dia tengah mengajar, kita datang, zeras, tangkap. Malulah dia. Kita pun cakap dengan pengetua, tuan, better tuan telefon dia untuk datang ke pejabat ni lah. Senanglah. Sebab kes ni kita joint venture dengan polis. Kita joint venture dengan polis datang, minta tu pengetua telefon, kita tangkap, bawa dia pergi rumah terus. Mana device yang you gunakan untuk Facebook? Dia cakap phone saya, laptop saya, kamera saya, semua kita sapu. Sebabnya kes apa? Waktu perayaan India yang dekat Batu Cave tu, panggil apa tu? Taipusam. Waktu Taipusam tu, I don't know, cikgu ni dia bukan ustaz, tapi dia boleh nampak benda-benda. Dia boleh nampak benda-benda yang kita tak nampak. And then dia upload status dalam Facebook. Dia kata dekat waktu tu, sorry I kena share, ada banyak syaitan dekat Batu Cave tu. Bila masyarakat India tengok Facebook komen status tu, marahlah. Kenapa you cakap macam ni? And then kita terpaksa ambil kes. Dia seorang cikgu. And then akhirnya, apa terjadi pada cikgu tu? Dia tidak diwakili oleh peguam, okey? Dia dibuang kerja. That's why sangat bahaya. Facebook ni boleh melibatkan bila kita main media sosial, kita upload gambar family, kita upload status, tapi status yang menghasut, yang mengganggu ketenteraman awam ni, kita kena ambil tindakan. Cikgu tu sekarang kesian, saya tengok dalam 20 tahun lagi dia nak pencen, dah kena buang kerja. Itu cikgu. Saya tak pastilah, tapi jangan, bila kita upload satu status yang menghina orang lain, yang menghasut orang lain, itu adalah salah di sisi undang-undang. Dan kita boleh ambil tindakan di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Dan bila kita telah disabitkan sebagai bersalah, penjawat awam kena buang kerja. Hati-hati. Baru-baru ni saya ada terima kes PTD, M48, bos. Waktu dia datang ke MCMC, dia tak call saya pun. Dia call Cik Zul. Cik Zul. Cik Zul tu my big bosses lagi lah. Lagi tinggi lah. Cik Zul, mana you punya officer? Tak ada orang pun. 7.50 dia datang. Saya masuk kerja 8.30. Saya tengah jam lagi. Orang kat bawah call. Cik Elmi kat mana? Ni ada komplainer. Dia dah call Cik Zul. Bila pula Cik Zul ambil aduan ni? Betul apa? Dia call. Maksudnya dia tu bos besar. Saya selidik dia dekat kementerian. Rahsia lah. Tak boleh beritahu. Tapi badan beruniform. Saya tanya apa yang kes urgent sangat? Ini adalah berkenaan dengan love scam. Ini cukup banyak. Siapa yang dekat MCMC datang pagi-pagi tu, yang datang pagi-pagi buta tu, kaunter tak buka lagi tu, itu kebanyakan love scam. Saya dah tahu dah. Tak payah nak game saya lah. Bagusnya pegawai penyiasat ni, you duduk je, I dah tahu you salah ke tak. Nampak tak? Izah kemuliaan yang Allah beri pada saya. You berjalan, I dah tahu you salah ke tak. Hati-hatilah. Dia datang, cik, kenapa sampai telefon Cik Zul ni? Saya tanya. Adalah sikit. Okey, apa aduannya? Aduh cik, saya nak cakap pun susah lah. Ceritalah. Cik baca je lah report polis ni. Dia suruh kita baca. Nak buat aduan, tapi dia suruh kita baca aduan dia. Saya pun baca berkenaan dengan love scam. Love scam ni, kalau kebanyakan tuan-tuan dan puan-puan, ada gambar perempuan cantik yang add, yang kita tak kenal. Yang you tengok friend dia ada dalam 7, 8, tak sampai 100. Yang itu bahaya, bukan dia minat dekat you. You tak handsome pun. Kebanyakan wanita yang cantik daripada Philippines, modus operandi dia dapat duit daripada you je. Sebelum dia add you, dia dah add kawan-kawan you dah.
Dia dah copy. Kan kita dekat Facebook tu kita ada apa tu? Kita letakkan link. Sister, sister-in-law, mother, father. Betul? Itu sangat bahaya. Bila dia dah tahu itu family terapak you, dia akan copy, dia akan add. Friend list you. Kemudian, the next dia akan message. Hi, hello. Budak lelaki, dapat perempuan cantik. Add lah. Lepas tu, main Skype. Siapa tahu penggunaan Skype kat sini? Berapa ramai yang tahu penggunaan Skype? Okey, bagus. Ada sikit pencerahan dekat situ. Skype ni, bila dia dah add kat you kat situ, kalau you tak ada account Skype, dia akan tolong buatkan untuk you. Dia minta you log in dalam tu, you main Skype. Bila you buka aja Skype, you terus akan nampak perempuan bogel depan you. Oh, lelaki. Cukup sukalah perempuan cantik bogel. Dia pun buka baju juga. Lepas tu buat benda bukan depan telefon tu. Dia tak sedar yang operate benda tu sebenarnya seorang lelaki. Dia just pamerkan video saja perempuan. Tapi nampaklah perempuan tu memang berdepan dengan telefon, memang real. Lelaki pun buat juga. Dia tak sedar aksi yang dia tengah buat tu dirakam. Bila dah start macam tu, dia akan minta duit. Hello, I ada gambar ni, I bagi print screen kat you, I upload kat YouTube. YouTube, bila benda-benda macam ni, dia berupload, tapi sekejap je. Maksudnya saksi akan tengok, gambar aku bogel lah. Macam mana ni? You nak settle boleh, you bagi I 5,000. And then PTD tu dah masukkan duit. 5,000. I cakap kaya dia ni. Masuk cash macam tu je. Ini mesti big boss ni. Rupa-rupa saya selidik dia bos bahagian sumber manusia, HR. Allah, dia kata. Ini kalau staff you tengok memang dia hilang respect lah dekat you, kan? Suruh orang patuhi apa penggunaan Facebook apa semua, tapi you pun sekali. Lepas tu dia cakap macam mana ni? Saya nak block, delete ke macam mana? Saya cakap benda ni dekat overseas. Confirm suspek ni dekat overseas sebab dia suruh masuk duit dekat mana? Western Union. Dia tak ada kat Malaysia pun. Mula-mula dia minta 5,000. Lepas tu dia minta lagi 5,000. Oi, tak boleh tahan. 10,000 dah. Tapi dah duit dah bagi dah. At the end datang MC. Itu yang 7.50 pagi tu dia datang tu. Awal-awal lagi. Saya cakap macam ni, you stop jangan bagi duit. You bagi duit, dia tahu you ada duit, dia bayi minta lagi. Betul tak? Lepas tu saya cakap, masa tu dia datang dengan wife dia. Wife dia penjawat awam juga. Nurse dekat Putrajaya. Pregnant 9 bulan. Saya fikir dalam hati apa perasaan wife dia. Saya duk terfikirlah apa perasaan wife dia. Dia cerita, anak dah 3 dah. Dia cerita berkenaan tu macam mana. Saya pun tak boleh bayang macam mana saya nak cerita dekat wife saya kalau terjadi dekat saya. Dia datang dengan wife. Tapi wife dia very supportive. Tak apa bang, kita dah silap, kita buat. Yang dekat YouTube, kita boleh delete. Tetapi friend list yang dia dah copy tu, dia hantar PM. Personally. Kita tak tahu. Betul tak? IPM you. Tak tahu. Bukan Perdana Menteri. Private message. Bila PM, macam mana kita nak block? Dia personal. Lagi-lagi you dah letakkan dekat situ, you punya anak Facebook, you letakkan FU, father, mother, bapak mertua semua, malulah, patutlah dia sanggup bagi 5,000. Bila keadaan terdesak macam itu, kita semua nak lepas tau. Kita nak lepas daripada cengkaman tu, kita bayar. Tapi bila keep dia minta-minta, kita pun tak ada duit. Itu saya nak share satu case. Yang tu kita tak boleh nak solve. Cuma kita boleh solve, kita block dekat Facebook, dekat YouTube. Mana-mana yang boleh streaming public, kita boleh. Tapi kalau PM, you kena buat satu statement yang mengatakan gambar dalam tu bukan you. Tu je cara dia. You pun post lah kat Facebook. Dia pun post lah. Episod mendung pada pagi ini. Ayat PTD, saya memang respect. Sebab saya rasa memang dia big boss. Sebabnya dia punya ayat tu memang very diplomatic. That's why dia pegawai takbir diplomatik. Tapi itulah penjawat awam.
pun tak terlepas daripada jenayah love scam ni. Love scam ni dia tak kira you siapa, dia tengok you termasuk perangkap dia, dia akan peras ugut. Baru-baru ni saya dapat bomber. Last year, bomber. Waktu dia merakamkan aksi bogel dia tu, dia tengah pakai uniform. Can't you imagine? Lepas tu dia punya ketua kata, kalau you tak boleh buang benda ni, you kena buang kerja. Memalukan badan uniform. Benda ni akan viral. Waktu, I tahulah, bomber, kalau dia tak ada kebakaran dekat mana-mana, dia standby. Waktu standby tu sempat. Tapi saya pelik. Waktu dia standby tu bulan puasa. Saya cakap, awak puasa tak? Saya puasa. Tapi masa tu, saya macam dipukau. Lama. Lama lah nak game pegawai penyiasat. Bukan setahun, 2 tahun saya kerja ni. Link ni. Saya pun cakap, you kena sabarlah. Kalau dia PM, kita tak boleh block. Tapi kalau dia masuk dalam website ke, YouTube ke, kita boleh bantu untuk report and block. Itu penjawab awam. Saya nak bukan bagi ceramah ni bukan kepada nak memalukan siapa-siapa, tak. Tapi ini yang tuan-tuan nak kena ingat. Sebab tuan-tuan di sini adalah penjawab awam. Orang yang diamanahkan oleh kerajaan untuk bekerja di bawah kerajaan. Tapi jangan memalukan imej kerajaan. Saya tak kisah, dekat Putrajaya pun banyak kes. PTD ni dia ada batch by batch tau. Setiap batch tu dia orang create group WhatsApp. Lepas tu duk kutuk kerajaan, bantai. Bukan semua dalam group tu boleh memang kita kawan kita. Tapi dia boleh report atas penyalahgunaan WhatsApp tu. Benda tu group private tapi bila dah dibawa keluar, benda tu jadi public. You kerja kerajaan, you buat kempen anti kerajaan. Memanglah kena. Kalau you rasa tak puas hati dengan kerajaan, tak payah tulis kat mana-mana. Sembang kedai kopi boleh lah. Sembang. Tak ada yang bertulis. Tapi kalau sebab apa-apa status yang you masukkan dalam Facebook, dia akan kekal. Kalau awak delete sekalipun, ada orang yang sempat screenshot benda tu, you tak selamat. Ada juga kes dekat Negeri Sembilan. Ni saya nak bagi tahu. Pilot tahu. Bukan syarikat emas, bukan Asia. Syarikat luar. Di Dubai. Kita buat operasi, kita serbu. You tahu dia duduk kat private bungalow tau. Yang dekat kawasan Seremban sana tu. Saya nak masuk pun susah. Polis nak masuk pun dia tahan. Tinggal semua IC. Mana ada IC? Kita polis apa semua ni. Mana ada IC? So kita nak masuk ni. Oh tak boleh. Tinggal sini. Oh boy. Dia start macam tu, kita tunjuk warrant lah. Kita ada warrant untuk pejam masuk apa semua ni. You nak bagi masuk ke tak? Kebetulan masa tu waktu raya tau. Bukan hari raya pertama. Teruk lah hari raya pertama kita serbu orang. Tak ada belas kasihan lah. Kita serbu dah raya ke-7, ke-8. Sebab dia ni pilot, susah nak trace dia. Dia ni ada skandal tau. Dia dah kahwin tapi dia ada skandal. Pilot tu seorang Melayu, lelaki. Yang girlfriend dia engineer Cina. Bila pilot ni travel daripada satu negara ke satu negara, diorang pun ada standby punya date tau. Ni masalah orang lelaki, dia tak boleh waktu-waktu luang dia. Dia gunakan waktu-waktu macam tu untuk benda yang tak baik lah. Maksudnya bila dia stay daripada Dubai ke Jakarta, let's say. So dia kat Jakarta dia kena standby dalam 3 hari. So airline akan provide you hotel 5 star. Bila airline provide 5 star, you pilot, you duduk seorang-seorang pandang dinding. Tak ada apa nak buat. Isteri takkanlah nak bawa. Mesti jauh kat Dubai sana kan. So dia terfikir. Dia ada satu kawan lah. Amoy ni. Dulu dia kenal. And then Amoy tu pun jenis travel-travel. Lepas tu, why not you duduk hotel dengan I? I punya hotel free. Tak payahlah you ni kan. Sewa hotel lain. Lagipun 5 star. You kalau sewa pun bukan mampu hotel 5 star ni. And then, waktu tu dah start. Bila dia buat hubungan intim, dia rakamkan aksi-aksi tersebut. Benda tu berlarutan sampai setahun. Hubungan tu.
Yalah pilot kan banyak duit. Lepas tu seorang engineer, travel pergi France, pergi Paris. Ikut sekali dengan pilot tu. Kebetulan kerjasama. And then pilot tu pula ada anak 3 orang perempuan. Waktu kita buat serbuan tu, isteri dia ada, anak-anak dia pun ada. Saya tak sampai hati nak menceritakan hubungan suami dia dengan perempuan yang mengadu kepada kami. Punca dia, pilot tu telah menyebarkan video lucah dan gambar lucah kepada website, open website. And then dia kata, saya hanya buat dengan pilot tu, tak ada orang lain lagi. So, kita dah dapat suspek dia. Kita dah kena pasti. Bila kita buat serbuan, kita rumah dia. Saya cakap, cik, nak bagi kerjasama ke? Ataupun nak melawan? Saya bagi kerjasama, saya bagi kerjasama. Mari sini, kita tarik dia keluar. You ada buat hubungan dengan nama lah, saya sebut nama lah. Tut. Lepas tu dia cakap, ya betul. Saya tunjuk video lucah kat situ juga. Ni kan gambar awak? Betul. Tapi bukan saya yang sebarkan. Habis awak yang tangkap. Takkanlah nak cakap dia sebelah rumah pula yang sebarkan. Kata, saya tak pandai IT ni. Website-website saya tak pandai nak upload. Habis siapa yang sebarkan? Telefon saya hilang. Bila dia cakap telefon hilang tu, ada keraguan lah dekat situ kan. Tapi saya tak kira. You nak ngaku ke tak? Saya tak buat. Tak ngaku, saya panggil bini. Saya dah cakap panggil bini dia alim pula tu. Waktu saya serbu tu, di tengah semayang pula lah. Saya ni bila masuk rumah, you rasa I ni pegawai penyiasat, I nak cakap elok-elok ke? Perempuan, pergilah kiri. Lelaki, belah kanan. I nak masuk rumah ni. Kita bila masuk rumah, tim polis, forensik, kita ada forensik digital. Bukan yang CSR, yang apa? CSI. Yang benda-benda mayat. Tapi kita ada yang tim forensik yang boleh trace you punya telefon walaupun you dah delete. Kita masuk tim forensik 5 orang, tim MCMC 5 orang, tim polis 5 orang, 15 orang masuk rumah. Waktu tu dia tak gamjat. Anak-anak dia, apa ni, apa papa buat ni, apa papa buat ni. Lepas tu, saya tunggu lah kejap dia habis mayang tu. Saya tunggu. Mana ni letakkan semua peranti komunikasi di atas meja ini, saya nak tengok. Letak iPad dia 3. Sebab anak dia 3. Rupanya, anak dia bukan di sekolah di sini. Di Abu Dhabi sana tu. Di Abu Dhabi, dia tak pakai skim pinjaman buku teks. Dia pakai iPad. Tiga tu, cakap, forensik macam mana? Nak rampas? Ada kaitan dengan kes? Kita kalau ada kaitan dengan kes, kita rampas lah. Yang tak ada kaitan dengan kes tu, kita tak rampas. Suspicious. Rampas 3. Telefon bini dia, iPhone 6 masa tu baru keluar. Rampas. Dia punya phone. Kenapa handphone dia macam tak berapa? Yelah pilot takkanlah pakai handphone cikai-cikai. Mana dia punya phone? Inilah. Takkanlah pilot pakai telefon monofonik tit bunyi tu. Janganlah buat lawak. Rupanya telefon dia tu, dia tinggal kat Abu Dhabi. Selamatlah dia masa tu. Kita tak dapat bahan bukti tapi still kita rampas semua lah. Tapi kes tu still berjalan lagi. Tapi saya nampak gayanya pilot tu tak balik-balik dah Malaysia. Sebab dia dah ada rumah kat Abu Dhabi sana. Kita nak dapat tangkap dia tunggu hari raya. Raya ke-7. Waktu tu saya ingat lagi. Saya dengan polis duduk kat tebing tu, manalah orang ni beraya jauh sangat. Tunggu dia masuk je, kita pun zas. Tapi yang Abu Dhabi ni bagus, kita minta maklumat pada saya tercakap Abu Dhabi, tak apalah saya cakap. Abu Dhabi ni dia punya airline tu, bila kita minta maklumat, dia tak nak bagi. Kemungkinan ada berkenaan dengan teroris, I tak nak kapal terbang kita dirampas. Kalau you nak minta, you minta kat Abu Dhabi. Kalau kita minta kat Malaysia pun tak bagi, rasa-rasa kat Abu Dhabi dia nak bagi. Tak bagilah kan. Tapi, yelah saya kesian lah wife dia. Wife dia dulu bagus, kerja nurse KPJ. Dia setia ikut suami, dia berhenti kerja, tak apa bang, kita pergi move on pergi Abu Dhabi. Tapi bila dah travel macam tu, suami dia macam hilang arah lah.
Tapi punca disebarkan tu sebabnya perempuan tadi tu dia tak nak lagi teruskan hubungan. Kata you dah ada family, you dah ada anak. I dah tak patut kacau rumah tangga you lah. So bila lelaki tu macam tak boleh terima. Cantik lah Moy tu, perempuan, engineer. Tapi bila dia dah clash, dia tak boleh nak terima lagi apa pilot tu. Okey. Okey, seterusnya contoh jenayah cyber, kita ada penipuan komputer, virus komputer, phishing, pencerobohan komputer, teknik salami, perisian pengintip, cetak rompak dan pornografi. So penipuan komputer ni biasa. Macam you beli barang dekat mudah kan, tak dapat. Saya pernah kena sekali. Saya kena game lah. Saya rasa memang tertipu lah saya rasa. Saya beli MP3 untuk anak saya, tiba-tiba tak dapat. Kena game juga pegawai penyiasat. Aduh. Yang mudah lelong ni, satu web yang you kena, kalau you nak beli barang, make sure dia boleh COD, cash on delivery. Kalau lagi-lagi you beli telefon, telefon yang mahal tu, tiba-tiba dijual kat mudah, murah. Itu semua scam. Sebabnya berapa banyak barang beli dekat mudah tak dapat. Termasuklah saya. Tak, dulu okey, sekarang bila dah banyak sangat, jadi tak okey. Saya share, dia punya modus operandi senang je. Saya cakap, mak aku nak masuk duit lah, aku tak ada account sekarang, tak available, saya pinjam nombor account dia. Bila dia pinjam, keluarlah nama dia. Masukkan duit, tadi mak aku dah masuk duit kan? Ada kan? Ambil. At the end, siapa kena? You kena. That's why bahaya kalau you bagi pinjamkan nombor account kepada orang lain yang tidak dikenali. Sangat-sangat bahaya. Benda ni dah banyak sangat berlaku. Lagi dekat Johor hari tu, dia tipu banyak lah. Dia beli kereta tau. Kereta mudah. Biasalah kereta memang banyak dekat mudah tu. Tapi dia kata, siapa nak kenari ni harga RM5,000. Cantik lagi kenari tu, memang cantik lah. Harga RM5,000. Tapi you kena bayar half. RM2,500. Masuk dekat akaun, suspek. Bila tanya, dia datang pada saya, dia cakap, saya kena masukkan hari Sabtu tu sebabnya, kalau itu kira macam duit booking lah, kalau you lambat, saya akan bagi pada orang lain. Orang tu pun masuk. Saya cakap, apa jadahnya beli kereta, tak tengok kereta dulu. Tengok gambar je. Semua orang boleh copy paste gambar. Dia pun datang marah-marah, apa yang mesti boleh buat? Saya cakap, bang ni, penipuan ni, dia bawa polis. Sebab dia ada melibatkan keuangan, duit. Duit abang dah habislah, anggur lah. Tapi saya ada akaun, minta polis selesaikan, penipuan online. Yang tu bahaya. Tapi so far yang saya beli barang dekat Lazada, okey. Tak ada masalah. Yang tu sebab dia ada monitor punya sistem kan. Lazada, 11 Street, kan. Mak-mak saya pun selalu beli kat situ. Tapi saya lah menekannya, dia tak tahu tekan. So, careful. Mudah, sangat-sangat bahaya. Sebab semua orang boleh iklankan dia punya perniagaan. Okey, virus komputer. Virus komputer ni lama dah saya tak dengar. Kebanyakan dia serang pada device lah, Trojan horse, apa semua kan. Tapi sekarang benda tu dah tak jadi isu sebabnya once kena kita boleh format balik. Okey, seterusnya phishing. Phishing ni, you tahu tak, kebanyakan kita sekarang ni, kita banyak menggunakan website Maybank to You, CIMB Click. You tahu tak sebenarnya ada orang yang boleh create juga website tu sama sebiji. Kalau you tak pergi URL yang betul-betul, you mungkin tertipu tau. Phishing ni, memang mesti ada monitor, satu department monitor yang akan report kepada bank yang ini website phishing. Maksudnya you masuk macam biasa, keluar, minta tag code, apa semua. Tapi sebenarnya itu bukan website sebenar dia. Tapi design sebiji, hati-hati. Make sure bila you layan tengok account Maybank ke CIMB ke, ada yang logo hijau dekat atas yang gambar security tu. Itu kita nak tahu, dia punya URL sebenar. Okey, pencerobohan komputer. Pencerobohan komputer ni di bawah Akta Jenayah Komputer 1997, di mana kuasa untuk menyiasat adalah kuasa polis. Yang ni saya baru terima semalam, Domino's punya sistem. Siapa selalu order pizza? Jarang lah. Tapi dia punya sistem tu kena ceroboh. Baru semalam saya terima. Orang tu makan pizza free.
order pizza 2,000 lebih. Aku cakap, buat parti ke? Tapi orang tu datang, orang yang menceroboh tu datang pada syarikat Domino's, I boleh hack you punya sistem, kalau nak buat improvement, I nak you bayar I. Of course orang Domino's tak nak, you siapa? Tapi dia tunjuklah, I boleh ceroboh ni, ada loophole dekat sini. Tapi tak, dia kata okay, macam ni dia kata, pengurusan Domino's kata, you I bagi you voucher pizza lah. Nak? Of course lah orang tu tak nak, dia tahu macam mana nak hack je punya sistem, macam mana nak makan pizza free. Dan dia dah buat pun, 2,000 lebih. Tapi Domino's tak ada bajet untuk suka-suka bagi 10,000, so dia report polis. Polis pula refer pada saya. Cakap tak boleh ni siasat ni dia bawa akta jenayah komputer 1997. Penggodaman. Refer balik pada ni. Marah orang tu, tendang sana, tendang sini, tendang sana. Okey, satu lagi yang teknik famous, teknik salami. Ni yang curi duit sikit-sikit punya tu. Tapi kebanyakan yang curi ni, staff dan kaki tangan bank. Bank tersebut. Dia curi tak 1 sen, 10 sen, RM1. Tapi kalau tuan-tuan terhilanglah 10 sen, bagi tahu. Report polis. Tak adanya orang nak report. Duit saya hilang 10 sen, tak apa saya ganti lah. Buat penat saya tu report. Yang ini pun banyak, tapi banyak kaki tangan bank lah yang buat memang orang dalam sendiri. Okey, perisian pengintip. Perisian pengintip ni kita panggil bahasa Inggeris malware. Biasa lah dengar, malware. Yang ni dia boleh tengok apa log yang you buat lah. Kebanyakan, that's why kita kalau boleh every year tu kita format komputer lah. Kita format komputer, make sure kan benda-benda ni tak ada, remove. So cetak rompak sekarang ni dah kurang. Tapi siapa dekat sini yang ada Android box? Tahu tak Android box apa? Sekarang ni punya zaman, you tak perlukan Astro lagi. You bayar dekat certain part, dia tolong install dalam Android box tu, you boleh tengok Astro full channel, bayar RM30 je. Yang ni pun salah tau. Dari segi hak cipta, dia punya konten tu, hak cipta tu 1987 salah. Tapi dari segi device tu, MCMC ambil tindakan 239, Regulation 16, di bawah standard teknik 2000. Itu kita ambil tindakan. Baru-baru ni kita pergi Johor, kita rampas satu kontena. You bayangkan I kira macam mana? Kaku, macam kilang. Satu kontena rampas, nak rampas pun kereta tak ada. Boleh tak you tolong hantar dekat balai polis? Minta tolong orang tu pula. Orang tu pun terpaksa reda lah. Sebab dia kata, yelah dia dah salah kan. Rupanya benda device tu, kalau nak masuk Malaysia susah. Dia kena ada SIRIM, dia kena ada macam-macam permit lah. Tapi bila dia masuk Singapura dulu, park dekat Singapura, daripada Singapura ikut jalan darat, senang. Itu yang satu kontena, dia baiknya baru import daripada Singapura, kita pun tangkap. Oh lama, 5,000 box kita nampas. Kira tunggu tak, daripada pagi sampai ke malam, sambung esok pagi, sampai ke malam, tak habis-habis. 3 hari kira. Benda device. Device tu salah sebab benda tu tak ada peranti SIRIM. Tak ada certified by SIRIM dan MCMC. So yang box tu, kalau ada tawaran untuk menggunakan apa tu, kan ada kita pakai Android box tu, nak tengok Astro percuma boleh, nak tengok Exodus boleh, boleh tengok apa kita panggil tu, Kodi. Siapa biasa ni macam semua tak berapa ni je. Semua tak tahu je. Belum sampai lagi belum sampai lagi 9. Datang bengkel baru tahu, tak apa, jangan pergi cari pula dekat online, nanti kan saya menggalakkan jenayah pula. Jangan sampai saya tangkap nanti. Dah cikgu kena buang kerja. Okey? Saya tak rompak, itulah biasa kita tengok konten Dia punya sekarang ni movie baru-baru Zaz dah ada dalam tu. Sekarang kita tengok online je semua. Betul tak? Kita tak perlu pun nak pergi sampai wayang nak baris beli tiket. Sekarang kita tengok online. So pornografi. Pornografi memang di bawah akta MCMC, di bawah Section 233, kandungan jelik, lucah, sumbang, palsu. Baru-baru ni bukan lucah je yang kita siasat konten-konten jelik yang menghina kepimpinan kerajaan yang tertinggi pun kita ambil kes. Sebabnya itu melibatkan kepentingan awam, bukan kita nak menyebelahkan siapa-siapa. Benda tu melibatkan kepentingan awam.
benda tu bila kita tak ambil kes, benda tu boleh menyebabkan negara kita huru-hara. Ingat tak kes pasal MH370? Punya banyak lah dia punya version dia. Jatuh sana, jatuh sini, siap teropong pakai kelapa. Dahsyat lah. Orang Malaysia tu lah tak dapat sikit, bomoh kan je. You tahu tak bomoh pakai kelapa tu, Barack Obama pun tengok tau. Ni serius. Barack Obama pun tengok. Hayo Malaysian. Cari kapal terbang tak perlu pakai radar. Pakai kelapa je. Lepas tu ada pula yang kata update status kan. Waktu tu kita monitor Facebook lah. Update status kapal terbang MH370 jatuh belakang rumah. Kita pergi. Waktu tu memang kes banyaklah berita-berita palsu kan. Spekulasi ni. Ancaman ni katanya nak melanggar sana. Itu memang time busy lah. Tak balik malam. Tidur pun. Macam-macam lah. Lepas tu cerita pula. Yang baru-baru ni kes tahun lepas juga. Saya pergi serbu rumah ketua jabatan tu. Bukan dia yang buat salah, anak dia. Waktu kita masuk tu, polis pun kena, Datuk, apa anak Datuk buat ni? Dia punya komen apa? Ingat tak yang helikopter terhempas dekat Sarawak, yang YB Noriah Kasnun? Dia komen dia satu je. Harap-harap Najib dengan Zahid dalam tu. Saya cakap, takkanlah komen macam ni membuat report. Benda ni viral bro. Memang viral betul. Dekat awan ni semua. Dia kata harap-harap Najib dengan Rosmah ada dalam tu. Serbu. Tapi waktu nak serbu tu kesukaran lah rumah Datuk-Datuk ni kan. Kebetulan pula, waktu saya serbu tu maghrib tu, Datuk tu pergi surau pula. Cantik. Saya risau dia panggil press apa semua sebab dia jabatan yang monopoli wartawan ni lah. Kan? Lepas tu mulalah marah, aksi marah-memarah. Kenapa sebut aku? Kenapa sebut aku? Tapi anak dia punya kesalahan. Itu pun susah juga sebab anak dia duduk Sabah. Kebetulan masa tu dia balik. Sebab nak akikah anak dia. Kita dah intel lah. Sebelum kita serbu tu, kita akan make sure suspek ada kat rumah. Memang kita punya intelligence ada. Kita ada surveillance. Kadang-kadang tunggu depan rumah. Tuan-tuan jaga-jaga lah kalau tengok kereta tak ada logo. Ada orang, 2 orang depan rumah. Siapa pula tu? Tapi jangan buat report. Saya pula kena tangkap. Biasa macam tu kita buat surveillance. Memang orang takkan tahu. Kadang-kadang kita menyamar. Baru-baru ni kita, sekitar Negeri Sembilan kita ada kes. Tahu tak yang hot dikatakan sekarang ni? Yang beli SIM card tanpa menggunakan IC. Yang itu sekarang banyak pendaftaran palsu. Bila kita trace pump, tak ada rekod JPN. Tak ada rekod JPN. Kita hari tu menyamar. Saya nak beli SIM card tapi IC tertinggal. Boleh beli. And then kita compound lah. Teko satu kesalahan RM50,000 tau. Untuk pembelian tu tanpa pengesahan IC. Salah Nak beli SIM card kena tunjuk IC. Ya? 12 suku, slide baru 3. 12 suku nak menti lah. Okey, section 211 pun kita ambil juga kes. Berkenaan dengan kes-kes yang pemberi penguasaan aplikasi atau orang lain. Yang ini kita banyak kepada orang yang terbitkan website lucah. Bukan menyebarkan. 233 menyebarkan. 211 ialah menerbitkan. Dia buat satu website, dalam tu semua lucah. Itu banyaklah kena. Kena saman 25,000, penjara setahun, penjara sebulan. Yang ni banyak. So saya speedkan sikit. 233 yang tadi tu. Jelik, sumbang, palsu, lucah. Semua bawah 233. Ingat penjawat awam, very careful lah. Kalau you sayang pekerjaan you sayangkan family you, berhati-hati. Ingatkan pada anak-anak sekarang ni. Saya pun risau anak saya perempuan. Saya tak tahu zaman dia nanti. Internet semakin pesat, kita tak tahu apa lagi yang boleh sebarkan. Sekarang WhatsApp dulu, masa zaman saya belajar, WhatsApp tak ada. Kita pakai MMS kan. MMS tu pula mahal bila nak hantar gambar.
So sekarang ni WhatsApp free je. As long ada wifi, ada mobile data, dah boleh dah share gambar lucah. Yang ni sangat-sangat banyak. Ingatkan juga pada student-student semua, kebanyakan yang couple-couple ni, diorang kebanyakan memang akan share gambar. Itu biasa. Even though tuan-tuan dan perempuan pun share kan gambar dengan family, ada group ni, ada group tu. So, be careful lah. Okay, maklumat palsu tadi saya dah ceritakan juga. Maklumat yang disebarkan tanpa kesahihannya serta bukti yang sah mendatangkan pelbagai kesan negatif jika tidak dibendung penyebarannya. That's why MCMC ada wujudkan satu portal yang bertajuk sebenarnya. Dalam tu boleh tengok sama ada berita-berita viral tu sah ataupun tak. Okey. Saya share maklumat. Okey, yang ni. Tentera Malaysia terkena ledakan bom oleh pengganas. Nampak gambar real kan? Tapi sebenarnya berlakon je. Berita ni tersebar viral, and then dalam portal sebenarnya dia ada ceritakan tentera darat menafikan anggotanya parah terkena letupan bom seperti yang menjadi viral. Sebaliknya gambar tersebar diambil ketika lakonan pada majlis penamat khusus perkhidmatan di kem Syed Sirajuddin Gemas. So benda ni berlakon je. Dia nak buat lakonan je. Tapi bila orang tangkap gambar ni viral, tentera Malaysia terkena ledakan bom. Kita dengar pun sedap. Tambah lagi. Okey. Yang kes kedua, paracetamol dibuat daripada tisu. Kita ada dapatkan video yang kata, ini paracetamol ketuk-ketuk-ketuk, tiba jadi tisu. Yang ni Kementerian Kesihatan pula menafikan, menyatakan bahawa penemuan paracetamol yang dibuat daripada tisu tersebut adalah maklumat palsu. So ada pula yang terbaru lagi, Jambatan Setiawan retak. Padahal jambatan yang ditangkap gambar tu jambatan baru yang berdekatan dengan kampung. So make sure lah tuan-tuan boleh layari portal sebenarnya.my. Okey, sesuatu maklumat yang viral atau popular tidak semestinya betul. Jadi, sentiasa periksa kesahihan maklumat yang diterima lebih dari satu kali. You all nampak ke? I rasa projektor ni kabur kan? Oh, yang belakang tu pura-pura lah tu. I nampak mata I kabur ke ataupun projektor ni yang kabur? Oh, dia lampu. Tutup sikit. Tak boleh tutup. Depan je. Dah habis dah Oi, lagi 5 minit. Okey, 7 gambar yang menjadi penggunaan telefon pintar zaman sekarang. Tengok. Sekarang ni orang semua order melalui apps online. Orang dah tak keluar dah pergi walk in, pergi pizza ke, pergi makan ke. Saya pun termasuk terjebak juga. You tengok sekarang dah jadi gemuk. Dulu saya masuk MCMC, berat saya 76, sekarang dah 86. 10 kilo naik. Okey, yang ni. Let's say ada satu kejadian insiden kemalangan, orang kita dah tak sibuk nak tolong mangsa dah. Sekarang semua record. Record dulu, terlepas nanti. Lepas tu share kat Facebook. Yang ni pun samalah. Kejadian yang biarkan orang tu lemas dulu, kita rakam dulu penting. Kalau tuan-tuan tengok dekat Facebook pun dah banyak dah. Kes-kes orang pergi terjun dekat kandang harimau. Lepas tu orang bukan nak sibuk nak tolong apa, rakam video dulu. Kalau you perasan, orang nak kena makan harimau. So kita dah terikat kepada WhatsApp, kepada Twitter, Facebook dan Instagram. Laman-laman sosial ni memang tak boleh elak. Mak saya yang dah pencen daripada cikgu pun main lagi Facebook. Betul, saya tak tipu. Semua ada Facebook kan? Berapa ramai yang tak ada Facebook? Oh ya, ada juga. Baguslah. Tidak terjebak dengan fitnah akhir zaman. Nampak kelas. Tapi mak saya punya Facebook, dia punya friend list banyak anak murid tau. Bila-bila cikgu ni, memang ramai lah anak murid add. Baru ni saya terima kes cikgu praktikal. Terima SMS lucah. SMS pun, even though tak melibatkan gambar pun kita ambil kes juga. Cikgu praktikal umur 24 tahun. Memang comel lah. Cikgu muda-muda ni kan. Patutlah pelajar sekarang suka nak pergi sekolah. Waktu saya tak ada. Dia terima SMS. Saya cakap, kenapa cikgu nak buat aduan? Cikgu tahu tak cikgu kena serahkan telefon, kita nak buat forensik. Saya tahu, saya dah tak sanggup lagi. Saya tengah mengajar, dia telefon, SMS lucah masuk. Saya tertekan, jiwa saya tertekan. Kita pun ambil kes lah, kesian lah cikgu. Ini pun sama. Bila dekat rumah kita dah start
tak bersosial dengan family, kita sibuk main telefon. Ni pun terjadi kat saya lah. Itu saya, itu anak saya, itu wife saya lah. Semua duk main telefon, tengok email lah, apalah, WhatsApp, grup WhatsApp kerja, grup WhatsApp gosip, grup WhatsApp anti bos, grup WhatsApp macam-macam. Okey, seterusnya kita akan masuk topik kedua. Baru topik kedua. Macam mana puan? Baru nak masuk check your label. Tak apalah, saya skip cepat-cepat lah. Okey, secara general Okey, kita ada kempen dua. Satu check your label, satu e-waste. Okey, peralatan yang perlu dapatkan pengesahan daripada MCMC adalah peralatan komunikasi. Termasuk telefon tuan-tuan dan puan-puan, mesti ada mesti ada logo MCMC. Sebab peralatan tu kemungkinan peralatan yang tidak sah. Kebanyakan dulu ada 1 tahun peralatan daripada China yang diklonkan masuk ke Malaysia, cukup famous masa tu. Tak lalu MCMC pun. So peralatan dia banyak lah, out of date lah, rosak lah. Bila rosak dah tak boleh repair. Dulu yang China punya telefon, dia ada TV, tarik, pakai area, tak payah pakai internet. Itu China phone lah yang dia masukkan tu. So nak pastikan secara manualnya, okey, dekat setting dekat tuan-tuan punya telefon, dia ada satu regulatory tu, tuan boleh klik, dalam tu ada logo MCMC dekat setting. Tengoklah. Kalau tak ada dalam tu, kemungkinan dia ada label secara fizikal, maknanya stiker dekat telefon tuan-tuan. Sekarang ni semua dah pakai, yang latest semua dalam telefon. Dah tak ada lekat-lekat lah. You buka dekat setting, you tengok about, kat regulatory memang ada logo MCMC. So kita ada juga apps untuk memeriksa kesahihan label MCMC. Laman sesawang dia dekat www.ecom.sirim.my. Yang menentukan peralatan tu standard ataupun tidak adalah SIRIM. Tapi yang menguatkuasakan undang-undang adalah MCMC. So tengok logo pastikan ada logo kedua-duanya. Okey, kita terus kepada mobile e-waste. Mobile e-waste ni 2 minit Okey, e-waste ni satu, bila sekarang ni jangka hayat untuk telefon dah tak panjang dah. Biasa kita 2-3 tahun kita dah tukar telefon baru. 2-3 tahun kita dah tukar. So yang you buang tu dekat tempat biasa-biasa tu membahayakan kesihatan tau. Boleh merosakkan paru-paru, boleh merosakkan buah pinggang bila tak recycle dengan baik. That's why kita dekat pusat internet kita ada certain tempat pusat internet yang kita sediakan kotak e-waste tu, you boleh buang dalam tu. Dan kita ada kontraktor yang ambil untuk lupuskan secara betul lah. Maksudnya you tak boleh buang-buang merata-rata sebab benda tu membahayakan. So inilah e-sisa Okay. So ini kesan kesihatan akibat pelupusan e-sisa mudah alih yang tidak berhemah. So ini program yang telah dilancarkan pada 18 Ogos 2015. Okey. Ini untuk kita lupuskan telefon-telefon secara betul maksudnya. Okey dah habis. Tapi kita ada soalan. Kita minta 2 minit Kita ada soalan, kita nak bagi hadiah. So soalan ni saya akan serahkan kepada kawan saya. So yang mana ada nota tu boleh jawab pakai nota yang ditulis tadi tu. Ke tak tulis? Tak apa, cikgu-cikgu pandai, semua boleh memeras dalam otak. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.